Pada tahun 2005, satu letupan besar berlaku di Texas City Refinery. Antara punca utama yang dilaporkan ialah kegagalan equipment, maintenance yang lemah dan amaran keselamatan yang diabaikan. Bila inspection dan technical competency tak diambil serius, kesannya bukan sekadar mesin rosak. Production boleh terhenti, kos meningkat dan nyawa pekerja juga boleh terancam. Sebab itu, Industrial Mechanical Technology Training sangat penting untuk memastikan tim maintenance mempunyai kemahiran inspection, troubleshooting dan preventive maintenance yang betul. Perhatikan diagram ini untuk aliran yang betul. Baik, kita faham. Training ini membantu industri mengurangkan risiko breakdown, meningkatkan keselamatan operasi serta memastikan prestasi equipment sentiasa berada pada tahap optimum. Hubungi kami hari ini untuk tempahan dan maklumat lanjut mengenai program latihan industri kami.